Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga dan teman yang amat saya kasihi, seperti yang telah kita bincangkan pada pertemuan kita di Singapura pada minggu yang lalu, saya telah berjanji untuk mengadakan satu rakaman pembelajaran kitab mengenal diri dan wali Allah Subhanahu wa taala, dan akan berkongsi dengan tuan-puan pada setiap minggu. Dan pada satu minggu dalam satu bulan akan saya hadir untuk mengadakan kelas secara bersemuka. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenal diri dan wali Allah Subhanahu wa taala, sila rujuk kepada nota yang telah kami sediakan. Bab pertama, siapakah kita? Dari mana dan akan ke mana kita? Dan apakah dia roh dan apakah dia qalbu? These are three things in which these three things are very important to understand our existence as human beings, as servants of Allah Subhanahu wa taala. Siapakah kita? Sebelum kita nak bincang mengenal diri dan wali Allah, tajuk yang pertama ataupun subjek yang pertama ialah siapakah kita? Sekiranya kita tidak mengenal diri kita, siapakah kita? Kita Firdaus, kita Ahmad, kita Ali, kita Khadijah, kita Fatimah. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kefahaman sebegitu ternyata khilaf apabila kita belajar ataupun kita berenang dalam lautan ilmu kesufian. Kemudian dari manakah kita? Where are we from? Kita asal daripada mana? Saya asal dari Singapura, saya asal daripada Indonesia, saya asal dari Malaysia, saya asal daripada situ dan sini. Dan nak ke mana kita? Saya nak pergi ke sana, saya nak pergi ke sini. Apakah tepat jawapan kita? Dan yang ketiga, apakah itu roh dan apakah itu qalbu? What is roh and what is qalbu? These three questions, as I have said, are very crucial for those who like to go into pursuit of love, in the pursuit of Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, and this hadith is a hadith yang diguna pakai dalam ilmu tasawuf, yang menjadi dalil hadis tentang asas kesufian. Hadisnya berbunyi seperti ini. Hadis ini diriwayat dalam kitab Al-Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salaha jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh alla wa hiya qalb." This hadith is very important to the extent it becomes the pillar when we talk about tasawuf. Nabi bersabda, "Inna fi jasadi mudghatan." Orang sufi ni, dia bukan ikut Syekh Abdul Qadir Jilani saja. Dia bukan ikut Imam Abdullah Haddad saja. Dia bukan ikut para a'imah sufi saja. Tetapi kita mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan asas kita. Apa sahaja yang khilaf daripada ajaran baginda tidak diamalkan oleh orang sufi. Alasan-alasan, dalil-dalil itu lain perbincangannya.
Seperti saya kata pada minggu yang lalu, orang sufi, dia bergerak atas dasar syariat. Syariat ni Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan dia punya benteng, whatever do's and don'ts. Tapi orang sufi itu, dia alim. Maka dia mengenal mazhab-mazhab dalam agama kita. Contoh yang saya kata kemarin, contoh nikah yang pada saya bincang pada minggu lalu. Di mazhab Imam Syafi'i, nikah syarat-syaratnya seperti ini. Kena ada walinya, kena ada dua saksinya, dan sebagainya. Kalau dalam mazhab Imam Hanafi, kena ada saksinya, tak perlu ada wali. Baik. Orang sufi, ahli-ahli sufi, mereka alim. Kelihatan mungkin mereka lari daripada tak ikut sunnah ini, salah daripada segi undang-undang agama. Itu dari sudut kita kerana kita tidak belajar fikih secara luas. Kita ambil satu contoh yang mungkin lebih mudah daripada contoh nikah. Dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bila bersentuh lelaki dan perempuan, batal wudu. Kita terima. Tapi orang sufi barangkali kita lihat, kenapa ya dia bersalaman ataupun dia bersentuhan dengan opposite gender dan dia tidak ambil wudu? Kan ada dalam mazhab selain daripada mazhab Imam Syafi'i yang tidak menuntut kita batal wudu apabila kita bersentuh dengan opposite gender. So you probably see that this sheikh is doing something wrong, but that is in your view because we are not equipped with the proper syariah borders. Whereas orang sufi kelihatan mungkin salah, mungkin sebab di sisi kita salah lah tu, tak ikut mazhab. Mungkin dia mengikuti mazhab lain ketika melakukan satu perbuatan yang di satu mazhab yang lainnya itu berpandangan salah. Jadi sekali lagi kita faham, para sufi landasan mereka ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fi jasadin mudghatan, kata baginda, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Ibu ayah dirahmati Allah, kita manusia. Secara umum manusia semuanya sama. Maksud, semua ada rambut. Tu saya ada rambut, cuma saya cukur. Semua ada kening, semua ada dua biji mata, semua ada hidung, semua ada mulut. Semua ada tangan, semua ada jari, semua ada otot, semua ada kaki, ada kemaluan. Secara umum, manusia memiliki jawarih, anggota yang sama. Umum. Tapi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian manusia, mereka tidak memiliki apa yang dimiliki oleh general population of mankind. Jadi di sini Nabi bersabda, inna fi jasadi mudghatan, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. So manusia, dia ada, semua orang ada rambut, semua ada tu, dan semuanya ataupun hampir semuanya, inna fi jasadi mudghatan, ada seketul daging ini. Idza salahat, apabila daging ini baik, salah jasadu kulluh, seluruh anggota badan yang lain menjadi baik. Idza fasadat, apabila anggota ini jadi jahat, fasada jasadu kulluh, jahatlah seluruh anggota badan dia. Ala wahya qalb, ketahuilah, daging yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hati. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, persoalan yang tadi kita kata, siapakah kita? Dari mana? Akan ke mana? Apakah dia roh dan apakah dia qalb? Semua ini tiga soalan, dalilnya ialah ada di dalam hadis yang ini. Kita baca, dari keterangan hadis ini, dapatlah kita faham bahawa
perbicaraan kemuncak asal usul manusia ialah berkaitan dengan hati. Kemuncak perbincangan manusia. Ya Allah, baiknya dia. Kemuncak, kenapa dia baik? Dia baik sebab mak dia orang baik. Dia baik sebab ayah dia orang baik. Dia baik sebab dia belajar madrasah baik. Dia baik sebab ini, itu. Dia baik sebab dia duduk di negara yang baik. Pembahasan yang kita cakap ataupun the reasons that we bring forward, those are reasons. Tetapi kemuncaknya, kenapa orang itu jadi baik? Ala wahya qalb, ketahuilah hati dia baik. Inna fi jasadi mudghatan idza fasadat, ketahuilah dalam badan manusia ada daging, kalau daging itu jahat, semua badan jadi jahat. Semua. Tak ada exception. Walau dia duduk dekat dalam bapak dia jahat, mak dia jahat, keturunan dia jahat, jadi dia lah jahat. Itu reasons, tetapi hakikatnya jahat itu kerana hati orang tu jahat. Ibu dan ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka daripada hadis ini ia merupakan perbicaraan kemuncak bahawa berkaitan dengan manusia, hati dia baik, jahat, itu reason tersebut. Hati dalam diri manusia laksana raja pemerintah. Hati laksana raja pemerintah. Kita tahu raja kan? Raja dia boleh buat suruh apa je. Dia boleh suruh kita, kalau kita tengok cerita-cerita zaman dahulu, raja nakkan kepada puteri Gunung Ledang, maka dia arahkan jembatan emas, dia arahkan hati nyamuk penuh tempayan, dia minta itu, dia minta ini. Maka raja tu seorang aja. Raja tu seorang. Kehendaknya juga satu aja, nakkan kepada puteri Gunung Ledang. Tetapi ibu ayah dirahmati Allah, dia sanggup merugikan kecacatan kepada seluruh anggota. Dia sanggup rakyat dia hati nyamuk pun kena korban. Hati nyamuk pun kena korban. Habis. Dia sanggup air mata anak dara, 7 tempayan, air mata anak dara kena dikorbankan. Emas, jembatan emas, dia nak sangatkan kepada puteri Gunung Ledang, semua emas, walau rakyat punya, dia punya, sana punya, kerajaan sini punya, dia sanggup untuk mengorbankan segala-galanya demi untuk mendapat apa yang tersedik di dalam hatinya. Ibu dan ayah yang kita kasihi, begitulah hati ini. Kalaulah dia baik, keinginan dia baik, maka dia sanggup untuk mengorbankan seluruh anggota dia sebab dia raja. Nak dapatkan redha Allah, salah satunya kita ambil contoh, dia kena puasa. Dia kata apa? Aku nak dapatkan redha Allah, ke puasa. Walaupun dia mengorbankan, perut dia berbunyi, tangan dia terketar, haus tekaknya, tak larat badannya, tapi dia korbankan seluruh keluhan-keluhan rakyat anggota badan dia demi untuk mendapat apa yang dia ingin dalam hati dia. Kalau satu orang dia nak makan sesuatu benda yang haram, contoh rasuah, dia nak rasuah contoh, dia nak mencuri contoh, dia nak mengambil harta orang contoh, dia akan korbankan seluruh anggota badan dia. Tangan mencuri, mata melihat, kaki berjalan, dia akan mengorbankan demi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Siapa inginkan? Raja inginkan. Fakadzalik, maka begitulah ibu ayah dirahmati Allah. Kita faham, dalam ilmu kesufian, raja seluruh anggota badan, dhamma di hati. Ibu dan ayah dirahmati Allah, rakyatnya mana? Rakyatnya kaki, rakyatnya mata, rakyatnya telinga, rakyatnya mulut, rakyatnya tangan, rakyatnya jari, rakyatnya perut, rakyatnya kemaluan.
Itu semua rakyat. Rakyat mesti akur kepada perintah si hati. Mesti akur kepada perintah si raja. Kalau tidak, maka musnahlah badan. Orang kalau tak dapat ibu ayah dirahmati Allah, sanggup dia potong tangan dia. Kalau tak dapat apa yang diinginkan, kita baca berita baru-baru ini, orang sanggup putus cinta, hati sudah putus, tidak dapat apa yang diinginkan, sanggup terjun daripada bangunan. Ibu dan ayah dirahmati Allah, begitulah keadaan si hati. Tapi kalaulah si raja itu baik, semua jadi baik. Semua jadi baik. Walaupun mungkin tak selesa, kita lihat ada kerajaan-kerajaan yang tidak kaya, tetapi rajanya baik. Rakyatnya, ya hidup tak selesa, taklah kaya, tapi hidup dalam keadaan aman. Ibu dan ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati itu dipanggil hakikat keakuan. Hati yang kita bahaskan tadi, ia merupakan hakikat keakuan. Aku itu, aku ini, aku pergi sana, aku pergi sini, rumah itu kepunyaan aku, kereta itu punya aku. Ibu dan ayah dirahmati Allah, hakikat keakuan adalah satu perkara yang sangat-sangat hina. Ada seorang murid tadi berhubung dengan kita. Dia kata, sekarang ini saya rasa marah, saya rasa sakit hati. Ini lebih kurang apa yang diceritakan pada saya. Saya sakit hati, saya tak puas hati apabila orang menghina orang yang saya cinta. Siapa dia? Guru-guru saya. Orang hina guru-guru saya, orang cakap tentang guru-guru saya, yang mana dia tak pasti pun tentang cerita itu, dan mungkin guru saya buat benda ini, tapi itu hal peribadi dia. Masya Allah. Jadi saya faham, mungkin orang cakap pasal saya, sebab saya merupakan guru dia, dan dia tidak puas hati tentang orang cakap tentang guru. Yang pertama, perkara yang terjadi kepada anda merupakan satu fitrah, satu benda yang normal. Apabila orang yang kita sayangi itu dicemooh, maka secara pastinya perasaan dalam hati tadi ingin supaya kita membela orang yang kita cinta. Contoh, kita sayang pada anak kita. Orang cakap anak kita, kita tidak boleh terima. Kita akan cuba berhujah itu dan ini. Maka syukurlah anda memiliki hati seperti itu, menandakan cinta anda kepada para guru anda. Alhamdulillah. Yang mana zaman sekarang, cinta ini makin lama makin terhakis. Dan apabila anda memiliki perasaan cinta kepada guru, puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji Allah. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum juga begitu. Apabila Nabi dihina, maka mereka ini akan bangun untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu apa panggil ya? Treaty bahasa Inggeris. Treaty. A peace treaty between the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Quraisy. Ada satu perjanjian pendamaian. Jadi dalam perjanjian pendamaian itu ada banyak syarat. Syarat-syarat yang merugikan kaum muslimin secara zahir. Benda ini dihadapkan kepada Nabi. Nabi ada syarat dia, mereka ada syarat mereka. Nabi baca. Tapi Nabi tak pandai baca. Yang baca tu sahabat bagi pihak baginda dan terangkan kepada Nabi. Nabi dengar. Baca. Perjanjian tu berat sebelah, tapi sahabat itu ikut Nabi. Apa yang Nabi kata, ya silakan.
Baca sampai di peringkat akhir, kena tanda tangan Nabi. Bila kena tanda tangan Nabi, nak design Muhammad pesuruh Allah, cop kan? Orang kafir berkata, jangan tulis Muhammad Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Kerana apa? Kerana kalaulah kami percaya engkau Muhammad Rasulullah, pasti selesai masalah ini. Kami tak akan bergaduh dengan kamu. Perjanjian ini tidak akan ada sebab kami percaya kamu itu Rasulullah. Sekarang kami tak percaya. Now we don't trust you. So you do not write Muhammad Rasulullah, you write Muhammad bin Abdullah. But the name has been chopped. Apa perlu Rasulullah buat? Nabi kena, kalau perkataan kita, blanco lah. Kena blanco pun zaman saya, mungkin zaman delete lah, have to strike off the Rasulullah. Nabi kata, dengan sahabat, padamkanlah Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Sahabat tak boleh terima. Dah lah perjanjian berat sebelah. Nama guru aku pula kau suruh padam. Oh, tak puas hati sahabat. Sahabat jangan main-main. Pedang sudah mau fight. Lihat guru sufi yang paling mulia, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, jangan. Tunjuk saya mana Rasulullah. Tengok Nabi. Because he's ummi. He cannot read. Show me where it states Rasulullah. I delete it myself. Subhanallah. Ini akhlak. So, what I'm sharing with you is, no one is free from being criticized. No one. Especially when we talk about teachers, sheikhs. Kita hamba Allah. Hatta Nabi SAW pun dicerca, dicemuh. Apatah lagi kita yang pasti ada khilaf, pasti ada salah. Makanya saya nasihat kepada anda-anda yang sayang kepada saya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendidik saya dengan cara Allah Ta'ala sendiri, yang tidak mungkin tidak diberi kepada asatizah lain. Alhamdulillah, tidak ada siapa yang mempunyai kemampuan untuk menyakitkan hati saya dengan mencemoh saya. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang mampu. Kerana saya tidak mengizinkan mereka untuk menjatuhkan diri saya sendiri. Saya tidak mengizinkan orang, kata-kata orang untuk saya jatuhkan diri saya sendiri. Saya tak izinkan. Cakaplah apa yang anda mau cakap tentang saya. Mungkin betul apa yang anda cakapkan. Mungkin. Mungkin apa yang anda dengar tentang saya itu betul. Mungkin. Mungkin. Mungkin apa yang anda dengar tentang buruk tentang saya itu hanya sebahagian. Mungkin ada lebih banyak lagi. Tapi andai kata lontaran anda kepada saya adalah satu kesalahan, tidak patut, tidak sesuai, maka anda berhutang dengan saya. Saya tidak akan marah ataupun mencemuh anda, tapi anda berhutang dengan saya. Dan sebagai seorang hamba yang banyak dosa, I welcome whatever that you want to say about me. If it is good, pujian itu kembali kepada Allah. If it is bad, and it is not fitted, it is not supposed to be given to me, anda berhutang dengan saya, anda boleh ambil dosa-dosa saya. Satu pesanan saya nak cakap. Apabila satu-satu perkara berkaitan dengan urusan hudud,
urusan fitnah, dan macam-macam lagi. Siapa sahaja boleh tuduh siapa saja. Ali boleh tuduh saya mencuri. Boleh. Ali boleh tuduh saya menzina. Zina. Boleh. Ali boleh tuduh saya minum arak. Boleh. Tapi Ali perlu bawa benda ini ke pihak yang berkuasa, namanya mahkamah. Authority. Mahkamah. Kalau mereka sudah bawa ke mahkamah dan saya sudah berulang alik ke mahkamah dan akhir sekali mahkamah tidak dapat mensabitkan saya salah, bagaimana anda mempunyai kemampuan untuk cakap buruk tentang saya? Saya tidak pernah berkongsi apa yang berlaku tentang diri saya. Saya tidak pernah berkongsi cerita buruk saya. Saya tidak pernah berkongsi apa orang buat kepada saya. Saya tak pernah berkongsi. Tapi orang bebas untuk kongsi apa-apa saja dan saya tidak balas. Tapi benda ini orang boleh tuduh dan hak saya perlu membela diri. Benda ni kita dah bawa dah ke pihak mahkamah tertinggi dah. Kita dilepaskan. Apa agaknya maksud itu? Cuba fikir-fikirkan. Dan apabila ia berkaitan dengan urusan hudud, urusan had, bila orang jatuhkan kita dengan fitnah, sama juga macam menuduh tanpa bukti. Tak ada apa-apa, tapi tuduh. Anda sepatutnya diqazaf. Wallahu a'lam bisawab. Saya telah berjuang sehabisnya dalam hidup saya dan saya tidak mahu bahaskan sesuatu perkara yang tak perlu. Yang saya nak ialah sekarang ni saya suka mengajar macam ni sebab ilmu tu perlu diajar dan kita ajar seperti biasa. Hati-hati kerana anda berhutang. Anda hutang kena bayar. Allahu a'lam. Aku hakikat keakuan. Aku. Ini rumah aku. Ini baju aku. Ini kacamata aku. Ini badan aku. Sebab itu dalam tarikat kita zikir La ilaha illallah Allahu Allah Hu kita zikir apa? Tak ada Tuhan selain Allah. Dia Allah. Tak ada ana maafi, tak ada. Perbincangan kita dalam ilmu tasawuf itu ialah Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, aku itulah yang sebenarnya hakikat insan, kerana ia ganti nama bagi roh. Aku itu ganti nama bagi si roh ataupun bagi si golbu. Dan dia, aku, laksana tok dalang wayang kulit. Aku itu ganti nama kepada roh dan golbu. Aku ialah ganti nama kepada si roh dan pada si gol, hati. Dan dia, roh,
laksana tok dalang wayang kulit. Pernah tengok wayang kulit? Kan ada tok dalang yang pegang batang kan? Lepas tu ada puppet dia kan? Sedangkan tubuh badan atau anggota kasar yang lain laksana belulang kering. Apabila ia bercerai daripada tubuh, niscaya jadi tubuh badan itu sebatang karah umpama tunggul kayu yang menunggu hancur dan reput. Aku, ini ialah hakikatul insan. Aku ialah ganti nama kepada roh. Qalb. Roh dan qalb apabila tidak ada di dalam diri kita, macam wayang kulit tu, orang yang pegang tok dalang yang pegang wayang kulit tu, bila tok dalang dah tak ada, ini wayang kulit habis. Tunggu masa untuk reput saja. Bila roh kita sudah tidak kuat, atau bila roh kita dah diangkat, atau qalbu kita tidak kuat, qalbu kita sudah keras, maka badan ini seperti mana? Kayu aja. Tunggu masa untuk reput, hancur. Ibu dan ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia siapa? Roh. Dia siapa? Qalb. Roh dan qalb ini hakikatul insan. Hakikat manusia itu adalah roh dan hati. Dialah yang akan menerima hukuman, pembalasan, sama ada baik atau jahat di negara akhirat. Kita hidup sementara. Ada 40 tahun mati dah. 60 tahun. 70 tahun. Ada 100 tahun. 120 tahun. Mau 150, jarang dengar. Jarang. Mati dah. Ibu dan ayah dirahmati Allah. Mati, kita akan kembali ke alam arwah. Kita akan masuk ke alam akhirat. Masuk ke alam akhirat ini bukan esok kita mati baru ada tau. Alam akhirat ini sudah ada sekarang. Atuk kita dah mati. Dia ada di alam akhirat. They are in another dimension. In another frequency. You know, if you on the radio, tuning FM, AM, kan dia pusing. Saluran ni ada saluran Cina, saluran ni ada saluran India, saluran ini saluran Melayu, ini lagu itu. Ibu dan ayah dirahmati Allah. Dunia yang Allah cipta ini, dia ada frekuensi yang berbeza-beza. Sedang saya cakap dengan anda tadi, sedang saya buat video tadi, saya buat video. You tahu kan video kan? Belum saya mula, hanya stand saja. Tiba-tiba, kamera ni record live. Tadi, record live. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya berada di dunia ini, dunia ni, tapi at another frequency, I do not know what is the name or what is the channel of that frequency. There exists satu alam yang lain. Satu alam yang mana berbicara pokok-pokok sekitar saya. Ni, pokok-pokok sekitar saya, mereka berbicara. Mereka berkata-kata. Mereka bercakap. Tapi saya tak faham. Tapi ada. Saya diam lagi. Saya dengar cengkerik.
Saya diam lagi. Saya boleh dengar angin. Saya diam lagi, saya boleh dengar hujan. Kalau frekuensi saya betul, saya boleh dengar suara lain, makhluk lain. Ada orang, dia jaga, atau memang Allah bagi kepada dia, dia boleh lihat frekuensi lain. Macam tengok cerita lain. Ini semua kehebatan, kemuliaan, keagungan Allah SWT. Allah punya kuasa. Makhluk tak ada kuasa. La ilaha illallah. Tak ada. Dialah. Dia siapa? Hakikatul insan. Roh. Jasad. Golb. Dialah akan yang menerima pembalasan di negeri akhirat. Negeri akhirat sama macam ni, tapi ada a different frequency. It's a different frequency. Yang dekat dalam alam kubur tu sama lah kubur tu lah, tapi it's a different frequency. Tapi yang diazab tu siapa? Yang diazab itu adalah roh. Roh gol salah, dia dihukum. Allah Jalla Jalaluh menghukum mereka, menghukum kita. Ibu ayah dirahmati Allah, kalau kita cakap pasal mengenal diri dan wali Allah, dia lebih seram daripada segala cerita seram. Dan apabila kita sudah mendapat cinta, dia lebih enak dari segala kisah cinta. Dia lebih sedih daripada semua filem kesedih dunia ini. Bila kita mengenal diri kita, mengenal wali Allah, seterusnya kita mengenal Allah SWT. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, maafkan kita, bagi kita kecintaan kepada Allah SWT yang hakiki. Amin ya Rabbal Alamin. Dia datang daripada alam ghaib ataupun alam al-amr. Oleh itu, dia akan kembali ke alam ghaib. Siapa dia? Roh. Kan Allah SWT beritahu, katakanlah urusan roh itu ialah amrullah, arahan Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah. Jadi dia roh dan qalb itu dia datang daripada alam ghaib ataupun alam al-amr, alam perintah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Banyak ayat Quran yang amr ni. Amrullah. Nanti kalau saya ingat saya beritahu. Oleh itu, ia ditumpangkan ke alam dunia ini tempat sementara. Ini kerana ada tujuan. Hati dan roh ini ada tujuan dia, kenapa dia letak kat sini. Tujuan dia untuk menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia datang daripada alam Tuhan yang aneh. Mana tadi? Dialah yang akan menerima hukuman pembalasan sama ada baik atau jahat. Dialah yang menakluki makhluk-makhluk ini menjadi hamba abdi kepadanya. Dialah roh dan menundukkan benda-benda jamadat, nabatat, hayawanat, taat di bawah perintahnya. Dia juga punca hikmah dijadikan alam ini. Kalau tidak kerananya si roh dan qalb itu, sudah tentu segala makhluk dan syurga dan neraka tidak dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Dia datang daripada alam ghaib, alam amr. Oleh itu dia akan kembali ke alam ghaib dan alam amr.
Ia wujud sebelum alam kasar ataupun alam syahadah. Ini wujud. Ia ditumpangkan ke dunia ini sementara kerana ada tujuan untuk menerima ujian. Allah SWT ciptakan kita ada tujuan. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT bagi tahu dalam Quran, Allah jadikan hidup dan mati ni, mati dan hidup untuk uji kita, antara kita siapakah yang paling baik amalannya. Allahu a'lam. Cukup situ. Nanti kita akan sambung di Alastu bi Rabbikum. Alhamdulillah. Ibu ayah dirahmati Allah. Hidup ni sementara. Usahakan untuk kita semakin hari semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Semakin hari semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Dekat dengan Allah itu bukan di atas tikar sembahyang. Kan? Dekat dengan Allah itu ialah ketika kita mampu untuk menerima takdir Allah SWT. Ramai orang dia mampu terima takdir yang enak-enak. Kalau diberi bunga hari-hari daripada Tuhan, dia terima. Dia puji Tuhan. Tapi kalau bagi buluh di rotan kita, tak boleh terima. Ditinggalkan Allah. Dia salahkan Allah. Dia marah dengan Allah. Dia tak nak sayang Allah. Dia cari selain Allah. Dia cuma nak selesa je. Sakit dia tak nak. Bila sakit, dia kata, Allah, kenapa Allah buat aku macam ni? Aku dah taat dah dengan kau. Kenapa kau buat aku macam ni? Allah Ta'ala uji kita. Alasan pertama, kerana dia boleh. Dia boleh. Kita dicipta oleh dia untuk menyukakan dia, untuk menggembirakan Allah Ta'ala. Bukan sebaliknya. Bukan Allah dicipta untuk menggembirakan kita. Kita dicipta untuk gembirakan Allah Ta'ala. Gembirakan Allah dengan macam mana ya? Kerana hadis beritahu, dengan buat benda-benda yang Allah Ta'ala suka daripada benda-benda yang sunat. Sembahyang, puasa, zakat, haji, itu kan benda wajib. Benda yang sunat. Zikir. Tapi bukan zikir waktu senang. Waktu susah. Waktu bukan di atas sejadah saja ya. Atas sejadah semua orang boleh buat. Di atas jalan raya, sewaktu mencari rezeki, di atas katil hospital ketika sakit, di atas ketika diuji Allah Ta'ala, berada di atas anggota badan orang yang tidak halal, ketika
berada di dalam tahanan, mampu tak ingat Allah? Mampu tak ingat Allah? Allah, 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 Allah. Ketika dipukul, mampu tak ingat Allah? Dipukul, Allah. Waktu dirobek bajunya, ditelanjang, pandang Allah, boleh tak? Itu yang kita mahu. Inilah ilaha illallah. Allah, Allah. Apabila kita mampu untuk bersama dengan Allah ketika kita susah, hidup menjadi tenang. Kenapa anda tak tenang? Kadang saya tak faham kenapa orang tak tenang. Kenapa tak tenang? Senang je nak tenang. Tenang. Ada orang buat salah dengan saya. Dia jumpa saya. Ustaz, saya minta maaf Ada. Paku, badan dia paku. Ustaz, saya minta maaf Orang tak tahu cerita kita. Dan kita tak payah cerita ke orang. Saya bukan nak bagi tahu tentang cerita saya. Saya nak bagi tahu tentang cara nak mengenal diri dan mengenal wali Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.